Okay, so with that being said, jom kita pergi kepada example yang pertama. Okay, so this is our first example. Integrate x e x dengan nilai lower limit 1 sampai 2. Okay, lower limit ni kita biar dulu. Kita fokus kepada integration dulu. Alright, so seperti anda belajar dalam kelas, integration ni ada dua method so far. Okay, so method pertama ni kita panggil sebagai sudo. Not really sudo lah kan, okay. Tapi method pertama ni adalah formula method. Okay, saya tunjuk macam ni lah. So, method pertama kita ada formula. Formulanya adalah kita akan ada the integration of u dv adalah sama dengan uv minus v du. So, kenapa panggil sudo tu sebab ni. Ni nampak macam sudo. Ni kan macam s, u, d. V pun macam u kan. Sebab tu panggil sudo. Okay. Dan yang kedua, kita ada table method. Okay, table method ni nanti saya tunjuk kemudian lah. So untuk soalan awal ni saya akan tunjuk kedua-duanya. Lepas tu nanti awak boleh pilih sebenarnya method mana yang lebih memudahkan awak untuk jawab soalan by parts. Okay. So saya akan explain kepada method formula dulu. So dalam method formula, this is how it works. Okay. First kita tengok persamaan ni. Okay, saya tulis balik tanpa dia punya 1, 2 dulu. So we have x e x dx. Okay, lepas tu kalau ikutkan method formula tadi, kita ada u dv. So kita kena pilih yang mana yang sesuai untuk jadi u, yang mana yang sesuai untuk jadi dv. So yang kita pilih sebagai u, kita akan differentiate. Manakala yang kita pilih sebagai v, mana bila differentiate ni dapat du lah kan. Okay. Manakala yang kita ada dv pula, kita kena integrate supaya dia jadi v. So nampak tak dekat sini? This is what you have to differentiate. This is integrate. Okay, maknanya dalam satu persamaan tu, anda kena pilih salah satu tu untuk differentiate, salah satu tu untuk integrate. Okay, so how do we choose which one yang kita kena integrate, which one yang kita kena differentiate? Okay, so between x dengan ex ni. So sekarang saya nak perkenalkan anda kepada satu formula pelik. So lopek ni apa benda? LO stands for logarithm ataupun natural logarithm lah, iaitu ln. Natural logarithm. Manakala P adalah polinomial. Kemudian kita ada E, this is exponent. Okay. Dan last sekali kita ada T, this is trigonometry. So apa benda ni? Okay. Benda-benda ni adalah daripada kiri ke kanan, dia macam priority kepada yang mana yang sesuai untuk jadi U. Yang mana kita jumpa belah kiri dulu, itulah dia. So maknanya, dalam satu persamaan tu kita tengok, ada tak ln? Ada tak polinomial? Ada tak exponent? Ada tak T? Yang mana kita jumpa dulu, itulah yang paling sesuai untuk jadi U. Iaitu calon untuk kita differentiate. So sebagai contoh kan, dalam persamaan ni, kita ada x, ex. So x belongs to polinomial. Manakala ex belongs to exponent. So disebabkan kita jumpa P dulu, polinomial, maka X adalah calon yang paling sesuai untuk jadi U. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga kata, between X dengan EX ni, yang mana satu yang kalau kita differentiate, dia boleh jadi kosong. Kan? Tengok ni. X, EX. Kalau kita pilih EX untuk kita differentiate, awak kena faham, differentiate exponent tak akan hilang. Dia akan keep on reappearing. EX jadi EX, jadi EX, jadi EX, and so on. Meanwhile, kalau awak pilih X, dia akan jadi 1 and then kosong. So, for first question ni, X adalah calon yang paling sesuai untuk jadi U. So, bila dia calon paling sesuai untuk jadi U, maknanya yang lagi satu tu lah yang akan jadi DV. Boleh faham? Okey, so sekarang saya akan tunjukkan kaedah formula dulu. Okey, so saya tulis balik formula untuk awak nampak. So, kalau ikut kaedah formula, kita ada U dV equals to UV minus V du. So, apa benda sebenarnya? Bila kita dah pilih apa yang nak jadi U, apa yang nak pilih jadi dV, nanti kita akan ada yang the rest ni, lepas tu kita substitute masuk sahaja. Okay, so jom tengok apa yang akan berlaku. So, first, kita pun let U equals to X. Sebab kita dah pilih U, X sebagai U untuk kita differentiate tadi kan. Maka, du over dx sama dengan 1. Okay. So, kalau kita tengok balik persamaan ni, dia nak U, dia nak du. So, U kita dah ada. Lepas tu dia nak du. So, kalau dia nak du, maknanya du over dx sama dengan 1 ni kita rearrange supaya dia jadi du equals to dx.
Okay, so sekarang saya akan highlightkan benda ni supaya korang nampak. Okay, so first dia nak U kan? U dengan U ni. Ni U kita. Lepas tu dia nak DU. So ni DU kita. Ni DU. Okay. Boleh so far? Okay. Seterusnya, bila kita dah pilih X sebagai U, maka yang tinggal adalah EX. So kita boleh tulis macam ni. DV equals to EX dx. Okay, dV equals to EX dx. Mana kita ambil sebiji semua ni lah. Semua ni jadi ni. Okay. So, bila kita nak jadikan ini V equal to something, kita kena integrate kedua-dua belah dia. So, dia jadi macam ni. So, bila kita nak integrate dV, dia akan jadi V. Okay, kalau korang tak sure apa benda integrate dV jadi V ni. Okay. Ingat dulu kalau korang ada integrate 1 dx. This is basically integrate of dx. Lepas tu dia jadi X. Samalah dengan dV. So, bila kita integrate dV, dia akan jadi V. Alright? So, kita pun ada dV, V sama dengan, okay, integrate EX akan dapat EX balik. So, kita pun tulislah EX. Okay, untuk peringkat ni, plus C tak perlu lagi. Okay, sebab plus C ni kita akan letakkan di hujung-hujung integration nanti. So, for the time being, plus C is not needed yet. Okay? Okay, so kita pun ada V tadi kan? Maka, kalau saya highlight dekat sini, V yang ni adalah inilah. Okay, itu yang kita perlukan. Dan dV dalam masa yang sama, dV adalah yang ini. Ini dV kan? Ini dV kita. Okay. So, according to this, kalau kita substitute balik ke dalam formula, okay, formula yang UV minus V du ni, kita akan dapat, okay, tak muat, saya letak ke sebelah. So, according to this, kalau kita jawab, the integration of X, EX terhadap X akan dapat, okay, first, U darab V. So, apakah U kita? U kita adalah X, V kita adalah EX. So, kita pun ada X, EX dekat sini. X, EX. Lepas tu, dia ada minus V du. So, kalau kita refer balik kepada ini tadi, V du kita adalah VEX, du adalah dx. So, kita ada EX dx dekat sini. EX dx. Okay. So, perhatikan dekat dua benda ni. Yang ini kiranya dah settle. Yang ini kita masih kena integrate. Okay. So, how do we integrate this? EX kan boleh integrate directly je. EX akan dapat EX. Sama je macam ni tadi. Ni. Okay. Integrate EX akan dapat EX balik. Maka, kita akan dapat X, EX minus EX plus C. Boleh? This is if you are using kaedah formula. Okay, tapi apa soalan asal kita? Soalan asal kita adalah find the integration of XEX from 1 until 2. So, kita pun ada daripada 1 sampai 2, XEX dx adalah, okay, sekarang saya akan ambil balik ni supaya saya nak tunjukkan korang apa flow dia. Okay. So, ni, yang ni. Mungkin saya rasa nak selamat, saya tukar color ni lah supaya korang tak confuse. Nak color apa? Hijau lah. Okay, hijau. Alright. So, sekarang, bila kita integrate 1 sampai 2, maknanya kan, apa yang berlaku adalah, saya anjakkan sikit ke sini. Yang ini, kita dah integrate tau. So, kita tinggal nak masukkan value 1, 2. Dan ini kita belum integrate lagi. So, kita ada 1, 2 kat sini. Okay, so saya akan buat ni dulu. Okay. So, untuk ni, maka kita akan ada 2E2 tolak 1E1. Okay, 1 tak tulis lah. So, kita ada 2E2 tolak E1. Betul tak? Kan? Sekarang kita substitute 2 dalam ni kan, kita dapat 2E2. Ini. Substitute 1 jadi 1E1. So, sebenarnya E je lah. Okay, E. Sorry. Okay, so kita ada 2E2 tolak E. Lepas tu untuk yang ini, integrate EX akan dapat EX balik. So, kita ada EX daripada 1 sampai 2. So, kalau kita selesaikan, kita ada 2E2 tolak E. Lepas tu tolak kurungan E2 tolak E. Okay. So, kalau kita selesaikan ini, maka kita akan dapat, first, 2E2 tolak E2. So, tinggal E2 lah. Okay lah, saya buka kurungan lah supaya korang nampak. So, kita ada 2E2 tolak E. Tolak E2
tambah E. Okay, so kalau kita selesaikan ni, tengok ni. 2E2 tolak E2, tinggal E2. Dan E, negatif E tambah E. Habis, tak ada lah. So, tinggallah E2 sahaja. Itulah jawapan bagi soalan ini, iaitu eksponen kuasa 2. Biar je jawapan macam tu. Tak payah nak beria masukkan nilai eksponen kuasa 2 dapat berapa. Okay. So, ringkasnya apa yang saya nak bagi tahu, bila kita ada definite integration, iaitu 1, 2 ni, okay, untuk XEX, kita integrate je macam biasa, tapi dekat last-last ni kita masukkan je value. So, plus C tak ada dan kita masukkan je value dia. Dapatlah E2. You can double check this calculation by using your calculator lah kepada siapa yang tahu. Okay? Boleh semua? Okay, so itu soalan ini untuk kaedah by parts by using formula method.